Hi guys, Lady Diva here. So today I nak tunjuk you guys macam mana kepada orang yang baru nak pilih contact lens yang ada colour. Sebab banyak yang I kenal diorang beli sebab diorang tengok dalam katalog colour tu keluar and then diorang akan anggap colour tu akan jadi sebiji macam tu. So actually you kena pandai. Especially kalau nak tengok dalam katalog, cari yang kalau yang sangat membantu adalah model tu dia pakai sebelum dengan selepas, sebelum mata kita hitam dan selepas. Ataupun kat Malaysia ni sometimes ada orang yang mata hazel, so okay lah, fine, that's very good. Lagi terang tapi tak kisah, so asal kita pandai pilih. And then for example now dia tunjuk macam tu kan, model dia dah tunjuk sebelum selepas. Selalunya lagi satu, nombor 2, dia punya ni dia kaburkan sikit and depan dia baru nampak grey tu. Dapat kan? So just pakai. So I pakai lens daripada umur 14 kerana umur I 46. So I dah biasalah dengan contact lens. Kalau nak nampak lagi jelas, so cari yang model yang macam tu, boleh tunjuk before and after. So nampak macam kucing kan, macam guli macam tu. Ada lama tak pakai grey. And then that's why I pakai grey colour hair. Ini brand Duojo. Ni ada power, so I lebih suka yang ada power. Right, so sekarang ni I nak tunjuk kalau anime tu memang nampak lagi jelas. Sebab I suka Zhao, I suka anime. Yes, I memang buka macam tu je. And then kalau anime senang sikit, nak jelas sikit lah. Okay, so dia belakang dia tak nampak sangat, tapi dia nak tunjuk colour tu jelas. Okay, so bila pakai ini nampak exaggerated sikit tau, so jangan terkejut, jangan cakap macam ni kebayang apa semua tu. So dia lagi exaggerate, tapi ini sebab lighting, kalau tidak dia okay je. Macam tu nak pilih lens. Okay, got it? Thank you.